Cari. Dia tak terperasan depan tu ada satu tiang telefon. Dia terlanggar. Pong. Lepas tu dia lupa apa dia nak cakap. Dia lupa pula. Tapi dia jumpa kawan dia. Lepas tu dia... Tak tahu cakap apa lah. Apa ni? Selipar Jepun? Selipar Jepun tu cakap, apa tanya tadi Apa tanya dia? Selipar Jepun aku Yang lebu-lebu cakap dia, selipar Jepun. Oh, yang terlanggar tu Yang terlanggar tanya. Dia lupa kan? Dia tanya tentang selipar Jepun dia. Lalu kawan-kawan dia kata, dia ni gila bila dia pakai selipar. Kan? Kau tak pernah pakai selipar Lepas tu dia kata, tak, aku tadi datang aku pakai. Kan? Ada orang selit kat kaki aku kat sini. Kan? Orang ni bigu nampak. Lepas tu sekali macam like, yang kita, ni lembu gila. Lepas tu lembu ni semua belah, tak nak kawan dengan dia dah. Okay. So dia lembu gila. Yang lembu seorang tu kan, dia masih cari selipar Jepun di mana. Dalam sama hujung kampung. So yang lembu lain cakap dia gila. Tak nak kawan dah. Boleh kena panggil kan, nak bagi tahu tutup kurus. Orang tak percaya dia. Orang belah tu. So sekarang ni selipar dia kat mana nak cari? Dia cari selipar Jepun dia. Tapi dia ada pakaian kat sini kan? Tadi ada. Tadi ada. Padahal tak ada pun. Dia halusinasi. Durian jatuh. Jatuh. So dia pun macam, tadi memang dekat sini. Saya pun cari. Kat mana Lepas tu panggil balik yang lembu-lembu yang lain. Tadi kau cakap aku gila Tadi memang ada dekat sini. Lepas tu dia marah. Durian tiba-tiba jatuh kat kepala dia. Lepas tu dia ingat balik. Oh, rupanya kat